Bahagian A. Di sebuah kampung kecil tinggal seorang pemuda bernama Amir. Amir seorang yang rajin. Dia suka membantu orang lain. Pada suatu hari, dia menemui seekor tupai kecil yang cedera. Dia membawa tupai itu pulang ke rumah. Amir merawat tupai itu dengan penuh kasih sayang. Pada hari kelima, tupai itu telah sembuh. Amir telah melepaskan tupai itu di atas sebuah pokok. Dia berasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian, tupai itu kembali ke rumah Amir dan berdiri di jendela. Amir sangat gembira karena tupai itu masih mengitaninya. Soalan 1. Nyatakan dua ayat pola dasar FN tambah FK. 1. Amir suka membantu orang lain. Dia membawa tupai itu pulang ke rumah. Soalan 2. Nyatakan satu ayat pola ayat dasar FN tambah FK. Amir seorang yang rajin. Soalan 3. Berikan 4 perkataan tergolong dalam kata terbitan. Membantu, menemui, merawat, dan melepaskan. Soalan 4. Nyatakan sinonim bagi perkataan sembuh. Sinonim bagi sembuh ialah pulih. Bahagian B. Mata uang. Sebutkan nilai mata uang berikut dalam perkataan bahasa Melayu. Soalan 5. 1.182.492 ringgit dan 74 sen. Soalan 6. 74.093 ringgit dan 5 sen. Soalan 7. 6.999 ringgit. Soalan C. Temu bual. Bagaimanakah Anda mengisi masa Anda pada waktu lapang? Saya mengisi masa lapang saya dengan bermain permainan video seperti Counter-Strike 2 bersama rekan-rekan saya. Soalan 9. Apakah makanan kegemaran Anda? Mengapa Anda suka makanan tersebut? Jawaban. Makanan kegemaran saya ialah nasi lemak karena rasanya yang lemak, pedas, dan sangat menyenangkan. Bahagian D. Gambar. Berdasarkan gambar, bina 3 ayat lengkap yang berkaitan dengannya. Seorang wanita berbaju kuning sedang memasak makanan di dapur. Seorang budak perempuan sedang mencuci pinggan di sinki dengan rajin. Ahli keluarga yang lain sedang duduk di meja makan sambil berbual-bual. Soalan 5. Perincikan tempat percucian kegemaran Anda. Tempat percucian kegemaran saya ialah Melaka. Saya pergi bercuci di sana pada tahun lepas bersama keluarga saya. Antara tempat menarik di Melaka ialah kota A famosa dan John Kerwalk. Kelebihan Melaka ialah ia mempunyai banyak tempat bersejarah dan makanan yang sangat sedap. Perkara yang paling saya suka di sana ialah menaiki beca yang berwarna-warni sambil melihat pemandangan bandar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.